Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan kurnianya dapat kita bersama lagi pada pagi ini dengan kelas seterusnya, iaitu kita mengharfiahkan dan mentadaburkan surah As-Sajdah. Kita mulakan dulu dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey puan-puan, kita ulang kaji dulu ayat yang ke-26 ya, insya-Allah ayat yang ke-26 yang akhir di bawah tu. Nombor 8 ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzu bi Allahi min asyaitani ar-rajimi. Bismillahirrahmanirrahim. Bi ismi Allahi ar-Rahmani Ar-Rahimi. Baik, puan-puan silakan lihat ayat yang ke-26. A wa lam. Telah tidak. Yahdi. Dia menunjuk, boleh. Dia menunjukkan pun boleh juga ya. La hum kam. Nak ingat kam tu saya selalu ingat kadang budak-budak kecil kam umuruka. Ahlakna min qabli him min al-quruni yamshuna fi masakini him inna fi zalika la ayatin afal fa la yasmauna. Okey puan-puan, ayat ni panjang sikit. Kita nak berhenti dekat min qablihim. Itu satu ya. Kemudian sambung lagi yang lagi satu. Tak nanti ustaz tak sempat bagi tadabbur ya. Baik puan-puan, boleh kita mula. Bismillahirrahmanirrahim. Adakah wa dan lam telah tidak. Yahdi, dia menunjukkan. La bagi hum mereka. Kam berapa. Ahlakna telah kami binasakan. Ya betul. Min daripada qabli sebelum him mereka. Okey, sebelahnya sambung. Sebab kita panjang ayat tu kan. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Min daripada al-quruni, umat-umat itu, yamshuna, mereka berjalan, fi pada, masa kini, tempat-tempat tinggal, him mereka, inna sesungguhnya, fi pada, betul, zalika itu, la sesungguhnya, ayati tanda-tanda, adakah, fa maka,
la tidak, yasma'una mereka mendengar. Masya Allah, jazakumullah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Adakah wa dan lam telah tidak Yahdi mereka menunjukkan Yahdi bukan mereka dia menunjukkan betul. Yahdi dia menunjukkan la bagi hum mereka kam berapa ahlakna telah kami binasakan min daripada qabli sebelum him mereka. Okey, jazakillah. Silakan. Daripada al-qurun, umat-umat itu yamshuna. Jangan tengok kertas, tengok saya, tengok sini. Alamak, jangan tengok file ke. Kalau gitu, kalau gitu membaca aja. Belum ngapal. Okey, minggu depan kita hafal, Okey, tak apa, sila. Yamshuna mereka berjalan fi pada masakin tempat-tempat tinggal him mereka. Inna sesungguhnya fi pada zalika itu la sesungguhnya ayatin tanda-tanda adakah fa maka la tidak yasma'una mereka mendengar. Jazakillah. Silakan Ustazah ni, alah. Ustazah lagi laju. InsyaAllah. Lama tak jumpa Ustazah. Sihat? Rindu ya Ustazah. Alhamdulillah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Adakah wa dan lam tidak pernah? Telah tidak. Telah tidak. Bila tidak pernah tu dia ambil makna dari Quran terjemahan kot. Ni tidak ya. Okey. Terima kasih Ustazah. Yahdi dia menunjukkan la bagi mereka. Kam berapa? Ahlak na terus boleh ahlak membinasakan ahlakna dia jadi fi'il madhi ahlakna telah membinasakan kami telah kami binasakan min daripada qabli sebelum him mereka. Terima kasih Ustazah. Nanti orang sebelah sambung. Min daripada al-quruni umat-umat itu yamshuna dia berjalan. Mereka berjalan. Pi pada masa kini tempat-tempat tinggal mereka. Him mereka. Inna sesungguhnya pada zalika itu la sesungguhnya ayati tanda-tanda adakah maka la tidak yasma'una mereka mendengar. Masya Allah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Adakah wa dan lam telah tidak Yahdi dia menunjuk lam bagi hum mereka kam berapa ahlakna telah kami binasakan min daripada qabli sebelum him mereka. Okey, terima kasih Ma. Sama. Bismillahirrahmanirrahim. Min daripada al-quruna umat-umat itu. Al-quruna ni tersilap. Al-quruni umat-umat itu yamshuna mereka berjalan fi pada masaki ni tempat-tempat tinggal. Tempat-tempat tinggal him mereka. Inna sesungguhnya fi pada zalika itu la ayat la sesungguhnya ayati tanda-tanda. Adakah fa maka la tidak yasma'una mereka mendengar. Okey, silakan cikgu. Bismillahirrahmanirrahim. Adakah wa dan lam telah tidak Yahdi dia menunjuk la bagi hum mereka kam berapa
ahlakna apa? Telah kami binasakan. Betul. Min daripada qabli sebelum him mereka. Ya. Silakan habiskan. Bismillahirrahmanirrahim. Min daripada qabli sebelum him mereka, min daripada al-quruni umat-umat itu, yamshuna mereka berjalan, fi pada masakini tempat-tempat tinggal, him mereka, inna sesungguhnya, fi pada zalika itu, la sesungguhnya, ayati tanda-tanda, adakah, fa maka, la tidak, yasma'una mereka mendengar. Okey puan-puan, alhamdulillah selesai kita hafal sorang-sorang ayat yang ke-27. Panjang ya. Minggu depan pun macam tadi separuh-separuh, tapi puan-puan jangan hafal separuh atas saja atau separuh bawah saja macam tadilah. Bagus. Semuanya hafal semua. Jadi bila macam tu terkena yang mana pun rezekilah ya. Okey. Adakah. Oh ya. Yeah. Adakah. Wa dan. Adakah wa dan. Lam telah tidak. Ya Ustazah memang tulisnya laju. Yarau. Fi'il apa tu puan-puan? Yarau. Fi'il mudhari'. Mana nak tahu? Ya dekat depan. Betul ya. Yarau. Kalau ya saja dia. Tapi ada belakangnya waw alif, dia jadi mereka. Mereka melihat. Yarau. Mereka melihat. Anna. Ya betul. Anna sesungguhnya, tapi kan anna, na tu untuk kami. Sesungguhnya kami. Baik. Nasuku nun tu untuk menunjukkan itu fa'il apa kat depan nun. Mudhari'. Nun untuk kami. Nasuku kami curahkan. Curahkan ya, maknanya bumi tandus, bumi kering, Allah curahkan apa dia? Ya betul. Al-ma'a akan. Kalau nak jadikan dia fa'il maf'ul ya. Al-ma'a akan air itu. Al-ma'a akan air itu. Ila kepada. Ila kepada. Al-ardi bumi itu. Al-juruzi asalnya buminya tandus, tapi Allah datangkan air al-juruzi yang tandus itu. Maka nukhriju. Itu fa'il apa tu puan-puan? Nukhriju. Mudhari'. Mana kenalnya? Nun di awal ya. Nun tu untuk kami. Jadi bila kami tu huruf besar kembali kepada Allah. Nukhriju. Kharaja apa kharaja? Keluar. Nukhriju kami keluarkan. Bihi bi dengan hi-nya. Okey. Apa yang Allah keluarkan? Zar'an. Tumbuh-tumbuhan. Allah keluarkan dengannya, dengan air itu tadi yang Allah curahkan di bumi itu. Zar'an. Tumbuh-tumbuhan boleh, tanam-tanaman pun boleh ya, mana-manalah.
Baik. Kalau kita tengok dekat situ, hasilnya tanam-tanaman ta'kulu. Ia makan. Fi'il apa tu? Mudhari'. Dia ta'nis, ya. Ia makan min daripada dia makan dari tanaman itu tadi. Siapa? An'amu, tanaman ternak. Ternakan pun boleh juga. Okey. Kalau tanaman ternak boleh, ternakan pun boleh. Ternakanlah senang ya. Ternakan. Jadi Allah keluarkan tanam-tanaman di muka bumi ini yang makannya adalah haiwan, ya, haiwan tumbuh, haiwan melata. An'amu, tanaman. Itu jamak ya. Sorry. Tanaman-tanaman hum, mereka ternak haiwan, maka haiwan tu makan tanaman-tanaman tu tadi. Wa anfusu, diri, nafsun, diri. Jadi ini anfusu jamak. Ya. Anfusuhum, diri mereka. Jadi kita dah nampak dah Allah keluarkan tanaman-tanaman yang makannya adalah ternakan mereka dan diri mereka. Afala yubsirun. La yubsiruna. Fi'il apa tu? Yubsiruna. Fi'il mudhari'. Ayat ini aja patutnya manusia dah syukur. Ya, kat Malaysia ni tanaman sangat menghijau. Cuba kita pergi Saudi, kita pergi Mekah. Dari Mekah ke Madinah tu pun nak dapat kawasan yang ada tanaman pun tak banyak kan. Ada patches. Ada sini, ada sana. Tapi kat Malaysia ni campak apa. campak apa aja pun mudah hidup. Jadi itu tanda Allah tu Maha Penyayang, Allah tu Maha merahmati, memberi barakah. Jadi kita patut bersyukur. Dahlah tu tanamannya pelbagai rasa pula, ya. Ada yang rasa ini, buah pokok ni manis, buah pokok ni masam. Itu adalah satu kebaikan untuk kita semua. Baik puan-puan, saya ulang supaya tak ada yang wa lam yarau anna nasuku al-ma'a ila al-ardi al-juruzi fa nukhriju bihi zar'an ta'kulu min hu an'amu hum. Tak ada itu ya puan-puan, tak ada alif lam. Hum wa anfusu hum fa la yubsiruna. Baik, saya silakan suami saya untuk menghuraikan. Tadi harfiah, ini tadabburnya nak menghuraikan ayat yang ke-26. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah
Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. InsyaAllah kita perhatikan ayat yang ke-26 lah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Awalam yahdi lahum kam ahlakna min qablihim minal qurun yamshuna fi masakinihim inna fi dhalika la ayatin afala yasma'un. Sadaqallahul azim. Jadi kita dah ulang kaji tadi makna dia secara umum, secara terperinci. InsyaAllah saya nak bacakan terjemahan dia secara umum. Terjemahan Melayu kita oleh Syekh Abdullah Muhammad Basmih. Dan belumkah lagi ternyata kepada mereka yang kafir itu bahawa kami telah binasakan berapa banyak dari kaum-kaum yang kufur engkar dahulu daripada mereka, padahal mereka sekarang berulang-alik melalui tempat-tempat tinggal kaum itu. Sesungguhnya kebinasaan kaum-kaum itu mengandungi keterangan-keterangan untuk mengambil iktibar. Oleh itu, tidakkah mereka mahu mendengar dan insaf? Jadi ini terjemahan umum dalam bahasa Melayu kita. Kalau bahasa Inggeris, has it not become clear to them how many generations we destroyed before them as they walk among their dwellings? Indeed, in that are signs. Then do they not hear? Jadi kalau kita perhatikan ayat ini adalah ayat yang mengajak kita ni melihat kepada apa yang berlaku kepada umat-umat terdahulu. Kalau kita perhatikan balik ayat ini, awalam yahdilahum, atau dan atau apakah, wa dan lam tiada, dan apakah tiada. Terjemah macam tu dia. Awalam yahdi. Jadi gaya bahasa Arab ni ada pertanyaan. Kita tu apakah, wa tu dan apakah lam tiada. Yahdi ia menunjuk lahum bagi mereka. Jadi Allah suruh kita tengok kepada apa yang berlaku kepada umat terdahulu, Kam ahlakna, berapa banyak, berapa ramai telah kami binasakan min qablihim, daripada sebelum mereka itu, minal quruni, daripada al-quruni, umat-umat ataupun kaum-kaum, kelompok-kelompok manusia. Jadi ramai umat-umat terdahulu telah binasa. Kaum Ad, kaum Thamud, Firaun dengan bala tentera dia. Jadi terlalu ramai, terlalu banyak. Dan mereka yang dibinasakan itu, Allah kata, yamshu fi masakinihim, mereka berjalan pada tempat-tempat tinggal mereka itu. Jadi manusia dia bergerak ke sana sini, kadang-kadang dia lalu celah-celah, kita kata kawasan yang di sinilah dulu dibinasakan umat-umat yang derhaka pada Allah Ta'ala. Jadi Allah mengajak supaya orang-orang kafir khususnya, dan kita juga semua ambil iktibar bahawa berapa ramai dulu telah Allah binasakan. Pasal apa Allah binasakan mereka? Kerana mereka kufur derhaka. Termasuklah kaum Nabi Nuh. Allah hantarkan banjir. Jadi binasa. Dan manusia yang binasa itu, tempat-tempat peninggalan mereka itu kamu lalui, kamu berjalan di celah-celahnya. Jadi Allah suruh ambil iktibar. Inna fi dzalika la ayatin afala yasma'un. Sesungguhnya pada yang demikian itu, sesungguhnya ayatin, tanda-tanda, penjelasan-penjelasan, keterangan-keterangan. Afala yasma'un, apakah maka tiada mereka mendengar. Tak dengar ke berita mereka ni binasa? Jadi kita ni disuruh supaya apa? Supaya mengambil iktibar apa yang berlaku kepada umat-umat yang terdahulu.
Mereka binasa kerana apa? Kerana mereka derhaka kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam kita berjalan di muka bumi ini, ada ayat lain ya, yang Allah sebutkan ya, dalam surah Al-Hajj. Surah Al-Hajj ni surah yang ke-22, ayat yang ke-46. Jadi Allah suruh kita berjalan di muka bumi ini dengan kita mengambil iktibar ya. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha aw adhanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Allah bagi tahu mafhumnya, maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi lalu mereka mempunyai hati nurani ya, akal fikiran yang dengan itu mereka dapat memahami, atau mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar. Kerana sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati nurani ataupun akal fikiran, jantung kalbu yang ada dalam dada-dada. Jadi di sinilah pentingnya kita mempunyai ilmu dan kita gunakan panca indera kita ya, untuk melihat sekeliling. Apatah lagi bila kita mempunyai ilmu mengenai umat-umat terdahulu, bagaimana mereka binasa, supaya kita jangan ikut jalan orang-orang yang binasa ini. Jadi dalam Al-Quran Allah SWT ada menyebutkan bagaimana kehinaan boleh menimpa ya, dalam kehidupan manusia di dunia lagi, akhirat lagi dahsyat. Antaranya dalam surah Al-Baqarah Allah nyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Apakah kamu beriman dengan sebahagian kitab Allah itu, wa takfuruna bi ba'd, dan kamu kufur engkar dengan sebahagian. Jadi ayat ni Allah menegur orang-orang ahlul kitab Yahudi dan Nasrani. Maka bagi kita umat Islam kena ambil iktibar supaya jangan kita nanti buat macam perangai mereka, jangan kita ikut perangai mereka, kerana akan ditimpa akibat kepada kita juga. Jadi kalau kamu beriman sebahagian, kufur sebahagian daripada kitab Allah, fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya. Maka tak ada balasan orang yang buat macam tu di kalangan kamu ni, melainkan apa? Khizyun fil hayatid dunya, kehinaan ketika hidup di dunia. Jadi di dunia khizyun, hina. Wa yaumal qiyamati yuraduna ila asyaddil azab, dan di hari kiamat besok kamu akan dikembalikan, dikenakan azab yang lebih dahsyat. Jadi kita jangan ikut perangai Yahudi dan Nasrani. Nanti apa? Nanti akan menimpa azab, akan ditimpa kehinaan. Kalau kita lihat dunia umat Islam kita hari ini, apakah penuh dengan kemuliaan atau penuh dengan kehinaan hari ini? Jadi ukuran-ukuran ni perlu kita ada. Kita punya ukuran mestilah berdasarkan Quran dan Sunnah, dan kita lihat realiti apa yang berlaku. Dunia umat Islam kita ramai tapi sangat lemah ya. Kita lihatlah apa yang berlaku di Gaza. Pihak musuh yang bersekongkol, Yahudi dan Nasrani. Orang-orang Yahudi mereka menubuhkan negara haram yang dinamakan nama Israel. Nama Israel ini nama yang mulia tapi letak pada tempat yang salah. Yahudi Zionis ini menubuhkan entiti negara haram, dan mereka bersekongkol ataupun dibantu oleh apa yang katanya Nasara, Kristian daripada Amerika, para penguasa dia yang buat senjata-senjata, bukan daripada Amerika aja, daripada negeri-negeri di Eropah, yang bantu Zionis ni ambil bom, ambil senjata, pergi hancurkan bumi Gaza. Jadi bila dah hancur, dah sampai satu peringkat, dia kata okey, saya akan taja ceasefire, dan juga apa, supaya apa, keamanan dapat diwujudkan mengikut cara mereka. Maka kita tengok bagaimana mereka panggil, mari hadir sama
Dekat mana? Dekat Mesir. Panggil ketua-ketua negeri-negeri kaum muslimin dan juga negeri-negeri daripada Eropah yang bersekongkol dengan barat itu. Dia kata okey, kita buat satu perjanjian, okey, keamanan diwujudkan di Gaza. Selepas mereka hancurkan, sebelum dia datang ke Mesir untuk apa? Untuk buat majlis tanda tangan ataupun kita kata treaty ataupun perjanjian, dia singgah dulu di apa? Di Tel Aviv, singgah dulu dekat negara haram Israel tu, dekat parlimen mereka, Knesset. Bush kata apa? Bukan Bush, Trump kata apa? Okay, we have given you all the support and you have used all the weapon, you have do it well. So maknanya apa? Sebab apa? Dia kata senjata-senjata ada separuh tu yang diminta oleh Zionis ni, sampai dia kata saya pun tak tahu apa senjata tu, nama yang pelik-pelik, tapi dah diluluskan dan kamu semua dah guna dengan jayanya sehingga dah hancur dah Gaza. Okey, sekarang cukuplah. Bagi dia, mari kita bina balik Gaza. Dan dia tubuhkan apa? Dia tubuhkan satu jawatan kuasa dia sendiri yang akan mengepalainya. Untuk apa? Untuk bina Gaza mengikut cara mereka. Dan negeri-negeri kaum muslimin kita sangat lemah. Of course lah, semua orang tak mahu perang ni berpanjangan. Tetapi sedarlah bahawa keamanan itu diwujudkan dengan mengikut cara mereka. Itu sebab kalau kita belajar dalam fikih daulah, amanul bilad bi amanil Islam. Amannya negara itu dengan aman Islam. La bi amanil kufr, bukan dengan aman cara orang kafir. Tapi keamanan ini diwujudkan cara mereka. Jadi apakah kita nak ikut cara mereka? Dalam ayat lain Allah Ta'ala ingatkan kita, ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqan minal ladzina utul kitab yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Wahai orang beriman, kalau kamu taat patuh ikut kepada segolongan daripada ahlul kitab, Yahudi Nasrani ini, yaruddukum ba'da imanikum kafirin, mereka akan kembalikan kamu selepas imannya kamu menjadi kafir. Maka kalau iman dihancurkan sehingga orang tu menjadi musyrik, orang yang buat syirik kepada Allah Ta'ala, ataupun orang tu dirosakkan imannya menjadi apa? Munafik, orang yang berpura-pura, ataupun orang yang ikut orang kafir sehingga dia melakukan dosa-dosa besar, maka itu adalah satu kehinaan, itulah satu kehancuran, itu adalah fasad, yang mana orang kebanyakan mereka fikirkan kehancuran, kerosakan ini dari sudut benda saja. Sebenarnya yang lebih bahaya adalah apabila akidah itu dirosakkan, apabila keimanan itu dirosakkan, apabila sistem hidup itu dirosakkan dan binasa. Kita tengok kebinasaan bukan hanya di Gaza, bukan hanya di bumi Palestin, di Syria, di Iraq, di Afghanistan dan di banyak tempat. Bahkan di keliling kita ni banyak kebinasaan. Mana tak binasanya? Baru-baru ni kita terperanjat di akhbar, kan, pelajar sekolah, ya, katanya 4 orang terlibat dengan rogol seorang pelajar tingkatan 3, budak-budak tingkatan 5. Apa sudah jadi? Ini semua kaum muslimin. Dan banyak kes-kes lagi yang silih kandi, mana ada kerosakan akhlaknya, kerosakan pegangan agamanya, kerosakan dalam sistem pendidikannya. Apa dah jadi ni? Pendidikan kita ni menghasilkan begini. Itu yang terzahir daripada sebahagian daripada apa yang berlaku dalam masyarakat. Di peringkat kanak-kanak sekolah, anak-anak sekolah dah begini. Yang masuk ke universiti, yang masuk ke bidang pekerjaan, lagi macam-macam. Jadi itu kebinasaan. Apa takkah kita tengok umat terdahulu dah Allah binasakan dengan cara yang, kerana dulu, ya, Allah berikan musibah yang menghancurkan terus. Rasulullah SAW pernah minta kepada Allah Ta'ala supaya umat dia jangan dibinasakan macam umat-umat terdahulu. Maknanya, buat salah terus binasa, punah semua sekali. Maka Allah perkenankan. Maka apa yang kita nak ambil iktibar? Kerosakan, kehancuran ini berlaku, maka untuk kita ambil pedoman. Supaya apa? Kembalilah ke jalan yang benar. Ya, dalam ayat lain dulu kita dah belajar dan pernah kita dengar, ya. Allah kata, "Walanudhiqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbari la'allahum yarji'un." Sesungguhnya kami rasakan mereka
Rasakan kepada mereka azab yang di dunia ni, azab yang dekat ni, azab yang sedikit ni. Dunal azabil akbar, belum lagi, bukan lagi azab yang lebih dahsyat di akhirat. Tujuannya apa? Supaya mereka kembalilah kepada pegangan agama. Jadi kalau umat terdahulu hancur binasa, dah tak boleh kembali dah. Tetapi kita umat Muhammad, umat akhir zaman, umat Nabi Muhammad SAW, umat akhir zaman, Allah kenakan sikit. Supaya apa? Sedarlah, kembalilah ke pangkal jalan. Jadi antara perkara yang mengundang kehancuran, kebinasaan adalah apabila tidak buat kerja amar ma'ruf nahi mungkar. Rasul SAW berpesan dalam hadis, Rasulullah bersumpah, wallazi nafsi biadi, kata Rasul, demi yang diriku di tangannya, makna di tangan Allah SWT. La ta'muranna bil ma'ruf, Rasul kata apa? Sesungguhnya hendaklah kamu suruh dengan ma'ruf, menyuruh dengan ma'ruf. Wa la tanhauna 'anil munkar, sesungguhnya hendaklah kamu cegah, halang daripada kemungkaran. Perkataan ini perkataan yang Rasul datangkan dengan satu arahan yang sangat tegas. La ta'muranna, sesungguhnya hendaklah kamu buat, menyuruh dengan yang ma'ruf. La ta'muranna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar, dan sesungguhnya hendaklah kamu sungguh-sungguh cegah daripada mungkar. Atau kalau tak buat ini, la yushikanallah an yab'atha 'alaikum iqaban min 'indih, nescaya atau dikuatiri Allah SWT akan membangkitkan iqab, menurunkan bala bencana daripada sisinya. Allah sendiri turunkan azab, Allah turunkan malapetaka, Allah turunkan bencana daripada sisinya. Summa latada'unnahu, kemudian barulah kamu nak berdoa-doa kepadanya. Sebab waktu Rasul suruh, kamu tak buat, kamu abaikan, kamu ambil ringan, kamu biarkan maksiat berleluasa, kamu tak peduli kewajipan dilaksanakan, kamu tak suruh dengan ma'ruf, dan kemungkaran kamu tak cegah, maka turun azab, turun bala bencana, malapetaka. Kemudian baru kamu nak berdoa-doa kepadanya, fala yastajibu lakum, maka tiada Allah Ta'ala memperkenankan doa kamu. Jadi iktibar daripada apa yang Rasul bagi tahu ini, kalau kamu tak buat kerja amar ma'ruf nahi mungkar, maka memang kamu akan ditimpa malapetaka, bala bencana yang macam-macam. Hari ini kita hidup di akhir zaman, kita tahu maksiat berleluasa, kekufuran berleluasa. Apa itu maksiat kekufuran? Meninggalkan kewajipan. Kewajipan tak dibuat, maka itu adalah maksiat. Kewajipan ada fardu ain, ada fardu kifayah. Melaksanakan kemungkaran, perkara yang ditegah tu dibuat, itu juga maksiat. Maka hari ini berleluasa. Kewajipan-kewajipan fardu kifayah, contohnya mesti ada kelompok yang memegang kekuasaan menerapkan syariat Islam dari sudut ekonomi, tak berlaku. Orang yang ada kekuasaan daripada umat Islam menerapkan hukum Islam, peraturan-peraturan hukum Allah, tak berlaku. Orang yang ada kuasa, dia wajib menentukan mahkamah keadilan. Bila ada pertelengkahan, perselisihan, perbalahan, bawa ke mahkamah, diadili dengan mahkamah Islam, supaya hukum Islam, syariat Islam, ini tak berlaku. Ini semua kemungkaran. Kalau dah ada kelompok ni yang memegang kekuasaan, melaksanakannya, kita lega. Jadi kelompok yang memegang kekuasaan apabila tidak melaksanakan pemerintahan, siasah politik mengikut syariat Islam, maka ini kemaksiatan. Mereka ada kuasa tapi tak laksanakan. Kita orang ramai tak ada bidang kuasa, maka kita pun tak boleh duduk diam. Kalau dia buat perkara yang salah, maka kita kena muhasabah, kita kena menegur, mengingatkan orang-orang yang ada kuasa, kuasa di pelbagai peringkat. Apatah lagi kita kata mereka memegang kekuasaan di peringkat negara. Tak kira lah sama ada di Nusantara Melayu ini, dekat benua Arab ke, benua Afrika ke, mereka yang memegang kekuasaan, maka mereka kena menerapkan syariat. Dan kalau mereka faham penerapan syariat, semua orang menerapkan syariat,
seluruh wilayah kaum muslimin kena bergabung di bawah satu kepimpinan sebagaimana Rasul dan para sahabat telah melaksanakan, sebagaimana khalifah-khalifah Islam yang bersilih ganti daripada kerajaan Bani Umayyah, kerajaan Bani Abbasiyah, kerajaan Osmaniyah Turki. Mereka memegang teraju kepimpinan dunia umat Islam dan syariat itu diterapkan. Begitulah bila dah ada kenegaraan, maka kekuatan tentera Islam digerakkan untuk apa? Untuk membela kaum muslimin, untuk melepaskan wilayah-wilayah yang dikuasai oleh kafir. Sebab kita tahu kalau 1 inci bumi Islam itu dikuasai oleh musuh, maka hendaklah mereka bebaskannya. Jadi kita selalu baca dalam surah Ali Imran, Allah Ta'ala mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai yang beriman, isbiru, sabarlah oleh kamu. Maksudnya sebagai individu kena sabar melaksanakan kewajipan. Sabar ditimpa ujian, kepayahan, kesusahan. Wasabiru, dan sabar menyabarkanlah. Kerana apa? Kita bukan hidup individu, kita hidup dalam berjamaah. Hidup saling ingat mengingat, pesan memesan, sabar menyabarkan. Jadi dalam hal ini Rasulullah pernah pesan, talzamu jama'atal muslimin wa imamahum. Sentiasa kamu berada dengan jamaah kaum muslimin dan imam, pemimpin mereka. Kerana apa? Kita tidak boleh hidup sendiri-sendiri, kena hidup berjamaah, saling jaga-menjaga, sabar menyabarkan. Warabitu, dan jagalah perbatasan wilayah negara Islam. Itu namanya rabitah, maknanya ribat. Ribat itu menjaga perbatasan wilayah kaum muslimin. Jadi tentera-tentera kena diatur gerak supaya menjaga perbatasan kaum muslimin. Siapa yang menggerakkan tentera? Negara. Jadi akan menggerakkan negara, bukannya individu, bukan kumpulan militan. Negara menggerakkan tentera-tentera Islam. Supaya apa? Supaya wilayah kaum muslimin ini dijaga, tidak dicerobohi oleh musuh, dipertahankan. Bahkan tentera kerjanya buat dakwah. Supaya apa? Wilayah yang belum lagi diterapkan syariat Islam itu dibawa masuk supaya berada di bawah wilayah kekuasaan negara Islam. Kerana apa? Syariat Islam itu diterapkan dalam kehidupan manusia. Peraturan Islam, syariat Islam itu diterapkan, dilaksanakan ke atas orang Islam dan bukan Islam. Orang yang bukan Islam tidak dipaksa masuk Islam. Mereka berlindung, diberi lindungan di bawah negara Islam dan mereka hanya bayar jizyah. Dan jizyah kena diambil daripada orang bukan Islam. Ada peraturan-peraturan yang khusus, ya. Jadi dalam hal ini ribatlah kamu. Jaga wilayah negara Islam ini. Jaga wilayah yang dikuasai, diduduki kaum muslimin. Hari ini itu semua terabai. Itu kita kata Baitul Maqdis merupakan kiblat pertama untuk kaum muslimin. Itu pun kita tak mampu nak pertahankan. Ia sedang dikuasai oleh Yahudi Zionis itu. Kaum muslimin kita di sana ditumpahkan darah, harta benda mereka diambil, rumah mereka, ladang mereka, bahkan nyawa kaum muslimin kita diambil, dibunuh. Dan kita tahu mereka yang mempertahankan dengan keikhlasan, kesungguhan itu syahid di sisi Allah SWT. Tetapi apa yang kita buat? Ini semua kehinaan menimpa kaum muslimin. Kenapa? Kerana mengikut sistem yang ditaja oleh Yahudi dan Nasrani, iaitu sistem yang daripada barat, atas nama macam-macam lah, tak kira kapitalis ke, sosialis ke, ataupun komunis ke, sekular ke, demokrasi ke, macam-macam nama. Maka kita tidak boleh ikut. Kalau kita lawan perintah Allah, kalau lawan kitab Allah, maka kehinaan menimpa. Rasul SAW juga pernah pesan, Inna Allah yarfa'u bihadzal kitab aqwaman. Sesungguhnya Allah Ta'ala yarfa'u bihadzal kitab. Allah mengangkat, memuliakan dengan kitab ini aqwaman, kaum-kaum. Ini kurun, umat manusia, kelompok manusia, kaum-kaum. Apabila mereka ikut Quran, ikut agama Allah, ikut syariat Allah sepenuhnya. Wa yadha'u bihi akhirin, dan Allah merendahkan, menghinakan, menjatuhkannya yang lain-lain apabila
wa akharin, ya. Wa yadh'u bihi akharin, dan menjauh merendah menghindarkannya yang lain-lain. Jadi dalam hal itu kita tak mahu kehinaan, kehancuran menimpa. Jadi pentingnya adalah kita ikut kitabullah, ikut sunnah Rasulullah SAW. Kita nampak kebinasaan yang berlaku di zaman kita ini. Itu sebab kita nak kena melihat sebagaimana yang Allah bagi tahu, afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha. Apakah tidak mereka berjalan di muka bumi dan ia ada bagi mereka qulub, hati nurani, jantung, kalbu, akal, fikiran yang mereka mengerti dengannya. Bila kita mengerti kitabullah, mengerti as-sunnah, maka kita mengerti apa yang berlaku keliling kita. Tapi kalau orang yang buta daripada kitabullah, peka daripada kitabullah, summun bukmun umyun fahum la yarja'un, peka, bisu dan buta dari kebenaran, maka mereka tak akan kembali kepada jalan yang benar. Kita pun tak mahu jadi golongan yang Allah kata lahum qulubun la yafqahuna biha. Bagi mereka ada qulub, tidak faham dengannya. Jadi untuk itu, ini yang kita usahakan daripada kitabullah, daripada surah-surah, ayat-ayat Al-Quran ini, kita usahakan supaya kita mengerti perkata, kita mengerti satu ayatnya, dan kita ambil iktibar daripada apa yang kita baca. Dan homework kita banyak, menghafal supaya tahu maknanya, menghafal ayat-ayatnya supaya berada dalam diri kita, dan kita meneliti kitab-kitab tafsir. Ada banyak kitab tafsir, dan saya selalu gunakan kitab tafsir Ibnu Kathir. Antaranya dia mudah dijangkau sekarang ni di hujung jari. Jadi saya tak pasti perempuan dekat sini dah ada belum aplikasi yang perkata tu. Kalau tak ada nanti minta admin tolong share kan, supaya apa, download. Dan saya gunakan ini supaya apa? Sebab handy, mudah. Kalau kita nak bawa yang 10 jilid tu unsung sana sini, lemah kita. Tapi bila kita ada di sini, semua di hujung jari. Nak tahu makna perkata pun ada. Dan kalau kita nakkan tafsirnya pun ada. Semua ada. Kita boleh setting dia. Terjemahan Melayu, Malay translation, Abdullah Muhammad Basmi. Ini pimpinan Ar-Rahman. Kemudian ada English translation, ada banyak choice. Saya ambil kat sini, Sahih International. Dan kemudian dia ada tafsir Ibnu Kathir dalam bahasa Indonesia, Melayu. Jadi semuanya di hujung jari. Dan kita ruangkan masa, cari masa, peruntukkan masa supaya apa? Dengan Al-Quran kita mesra, kita rapat. Bahkan ada hadis Rasul SAW mengingatkan kita, bila kita baca, bila kita dengar, man istama'a ila ayatin min kitabillah kanat lahu nuran. Orang yang dia dengar satu ayat daripada kitab Allah, maka bagi ayat Allah tu ada nur, cahaya. Jadi kita dengar, cahaya tu pun dapat ke kita juga. Dan ada hadis Rasul SAW menerangkan, innakum la tarji'una ila Allah bi afdalin mimma kharaja minhu, ya'ni al-Quran. Atau kama qala, sesungguhnya kamu, Rasul kata, kamu tak kembali kepada Allah Ta'ala dengan cara yang lebih afdal, cara yang lebih baik, cara yang lebih mulia, melainkan dengan cara apa yang telah datang daripadanya, apa yang telah keluar daripadanya, yakni Quran. Jadi Quran ini datang daripada Allah SWT. Ini adalah kalam Allah. Dan ini adalah kitab yang munir, kitab yang bercahaya. Dan dengan Al-Quran ini, kalau kita sibukkan diri kita dengan Al-Quran, ada Rasul menerangkan hadis qudsi, man syaghalahul Quran an dzikri wa mas'alati a'taituhu afdala ma a'tis sa'ilin, atau kama qala. Hadis qudsi, Allah Taala beritahu kepada kita, man syaghalahul Quran an dzikri wa mas'alati, orang yang Quran menyibukkan dia daripada dia berzikir-zikir dan meminta-minta padaku. Biasanya orang banyak zikir, lepas tu minta doa panjang-panjang. Tapi hamba Allah ni, disebabkan dia sibuk dengan Quran, dia tak mengkhususkan masa untuk berzikir-zikir dan meminta-minta kepada Allah, kerana mungkin dia sibuk belajar dan mengajar.
dan sibuk melaksanakan tuntutan-tuntutan daripada Al-Quran sehingga tidak mengkhususkan masa untuk begitu. A'taitu, pasti aku kurniakan kepadanya. Afdalu ma'utis sa'ilin, lebih baik, lebih utama apa yang aku kurniakan kepada orang-orang yang meminta-minta. Jadi kalau bahasa kita, pemahaman umum, tak payah minta kepada Allah. Allah Maha tahu yang terbaik untuk orang ni. Kerana apa? Kerana dia menyebutkan dia dengan Quran. Sehingga Rasul kata apa? Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu orang belajar Quran dan mengajarkannya. Jadi kita sampaikan. Kerana Rasul kata balighu anni walau ayah. Dengan kita serba lemah, kekurangan, kekok, tapi kita usahakan. Kerana apa? Rasul kata begitu dan itulah amalan Rasul. Ya, maka kita amalkan. Kalau tak mampu kita nak mengajar secara terperinci, ajak mereka datang. Itu yang saya kata, ajak mereka datang ke majlis-majlis Al-Quran, khususnya majlis kita di sini. Kerana Rasul pun juga pesan, waman da'a ilaihi hudiya ila siratim mustaqim. Orang yang mengajak manusia lain kepada Quran, hudiya ila siratim mustaqim, ditunjuk orang itu kepada jalan yang lurus. Orang kalau nak akan kebenaran, nak akan petunjuk, tapi tinggalkan Quran, Rasul kata apa? Wa man ibtaghal huda fi ghairihi adallahullah. Orang yang cari petunjuk tapi lain daripada Quran, hendakkan petunjuk tapi Quran tak diperhatikan, tak diberikan tumpuan, Allah akan sesatkan dia. Pasal apa? Dah Quran ni hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang bertakwa. Tetapi sibuk cari tempat lain. Apatah lagi di akhir zaman, manusia akan sibuk membaca al-mathnah, itu lain daripada Quran. Maka tak mahu kita hendak petunjuk tapi tinggalkan Quran. Orang yang hendakkan petunjuk tinggalkan Quran, maka adallahullah. Rasul kata Allah sesatkan dia. Orang yang tinggalkan Quran dengan angkuh sombong, man tarakahu min jabbarin qasamahullah. Orang yang tinggalkan dia dengan keangkuhan sombong, angkuh, Allah binasakan dia. Kita pun tak mahu kebinasaan sebagaimana umat terdahulu. Kerana apa? Mereka mengabaikan kitab Allah, mengabaikan syariat Allah, mengabaikan wahyu yang Allah telah turunkan, yang disampaikan oleh para rasul, para anbiya. Jadi untuk itu inilah kita ambil iktibar, tak mahu kita binasa sebagaimana orang-orang dahulu binasa. Dan kita tidak mahu sampai kebinasaan fizikal berlaku. Tapi umat dah banyak binasa dah dalam pelbagai sudut dalam kehidupan. Dan kita kena selamatkan diri kita, selamatkan semua. Kerana perintah Allah, qu anfusakum wa ahlikum nar. Peliharalah oleh kamu diri kamu dan ahli kamu daripada api neraka. Jadi untuk itu dakwah, mengajak diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, umat kembali kepada Quran, kepada as-sunnah dalam erti kata bersungguh-sungguh dan sebenarnya sangat-sangat dituntut, dan kitalah yang perlu buat dengan sungguh-sungguh, insya-Allah. Itu saja pada pagi ini, kita akhiri dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nussina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma ansuril Islam wal muslimin wal mujahidin fi Palestin wal mujahidin fi kulli makanin wa fi kulli zaman. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.